Apa komen coach berkenaan dengan pengumuman MFL hari ini? Oh, sudah tentu saya rasa gembira kerana dapat membawa tim ni ke Liga Super untuk musim 2026-2027. Jadi terima kasih kepada pihak MFL kerana memberi peluang kepada kami walaupun kami sebenarnya layak secara merit sebenarnya. Jadi adakah KL bersedia untuk beraksi di Liga Super musim hadapan? Ya, kita sudah memulakan latihan lebih kurang 2 minggu dan sudah tentu kita inginkan beberapa pemain baru untuk dilengkapkan dengan pasukan musim ini, pemain lokal ataupun pemain import, dan kita sedang mengenal pastilah pemain-pemain yang nak bawa masuk, dan kerana ada juga pemain-pemain kami yang berhijrah keluar. Dari segi persiapan pasukan untuk saingan musim hadapan macam mana? Ya, persiapan kami sudah, seperti saya katakan tadi, kita telah memulakan latihan lebih kurang 2 minggu. Latihan tersebut belum lagi mengadakan beberapa perlawanan persahabatan. Jadi kita hanya menunggu green light saja daripada management supaya mencari pemain yang sesuai untuk diserapkan dalam tim kita lah. Adakah transfer ban ini akan diselesaikan oleh pihak atasan? Ya, saya sudah tentu pihak management melakukan sebaik mungkin untuk menyelesaikan masalah yang kita tak patut tanggung benda ni. Bukan kerjaan kita lah sebenarnya. Jadi itulah, terima kasihlah kepada pihak management kerana berusaha untuk menyelesaikan masalah. Bukan masalah kita sebenarnya. Apa kata-kata coach kepada penyokong yang menantikan keputusan KW ke Liga Super ni? Oh, saya teringat kepada last game kita dalam Bunga Raya. Bermain di A1, penonton 10,000. Tu yang kata gila tu. Bermain lawan A1, terima kasihlah sekali lagi kepada peminat ataupun penyokong kami lah yang telah memanjari stadium tempoh hari, dan untuk tahun ni saya rasa insya-Allah kita cuba buat yang terbaik di Liga Super ni. Minta benar lah kepada peminat supaya membeli season pass bagi musim 2026-2027 dan baju-baju merchandise semua tu. Tolonglah, minta lah. Terima kasih.